Dah Wan? Belum Dah. Ni dah. Ni tak ada lagi? Tak masuk? Tengok. Ada tak? Ni Sekut saya masuk, salah masuk ni. Ni Betul. Ada. tak masuk lambat. Ya, Pasal kalau ni nanti pasal masuk. okey. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dan dapat kita berjumpa lagi duduk dalam majlis taman-taman syurga, majlis yang diberkati, majlis penuh rahmat, keberkatan, majlis pengampunan, majlis yang di dalamnya penuh dengan rahmat, majlis di mana diampunkan dosa setiap peserta majlis itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa khabar semua, sihat? Tuan Jawang sihat Sahabat-sahabat yang lain? Zam tak ada Zam. Yang lain juga Tuan Gozi, yang lain. Tuan Wan sihat Sekejap saya cek balik semula macam tak masuk. Jadi saya doakan tuan-tuan, puan-puan semua, tak lupa pada ibu saya lah, Puan Cik Meloh. Sihat Cik Meloh Saya doakan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu saya, ibu-ibu yang berada di sini diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengharungi kehidupan kita, sisa-sisa kehidupan kita. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini dipermudahkan, insya-Allah. Boleh. Insya-Allah. Terima kasih. Sejuk Okey. Okey, insya-Allah. Bulan yang lepas saya ada ceritakan berkenaan dengan ahli waris tuan-tuan, puan-puan. Dalam ilmu pusaka ni, dalam ilmu faraid ni, banyak kes yang berlaku, pergolakan berlaku, pergaduhan berlaku disebabkan mereka ini tidak faham siapa ahli waris. Mereka tak tahu pun siapa ahli waris. Tuan-tuan, puan-puan, ahli waris ni tuan-tuan kena tahu. Sebelum kita meninggal, tuan-tuan, puan-puan kena tahu siapa ahli waris kita. Sepatutnya tuan-tuan dah tahu. Jawang, sepatutnya kita ni dah tahu siapa ahli waris. Apa maksud ahli waris? Ahli waris ni mereka yang berhak sahaja yang mendapat harta pusaka bila kematian berlaku. Mereka yang berhak. Ini dipanggil ahli waris.
Tetapi bukan semua kaum kerabat kita ataupun saudara mara kita boleh menjadi ahli waris. Bukan semua. Tetapi kebanyakannya ahli waris ini terdiri daripada mereka yang mempunyai pertalian darah. Contohnya perkahwinan ataupun keturunan kita. Mereka ni adalah ahli waris. Bulan yang lepas saya pernah ceritakan berkenaan dengan anak angkat. Anak angkat ni dia bukan keturunan kita. Bukan ahli waris kita. Sebab anak angkat ini daripada darah daging orang lain. Dan kita ambil sebagai anak angkat dan dia memang bukan ahli waris. Kita kena faham banyak pergaduhan berlaku berkenaan dengan anak angkat. Mereka ni menjaga anak angkat. Mereka nak bagi semua harta pusaka ni. Ya, arwah suami meninggal. Maka isteri ni nak bagi harta itu kepada anak angkat. Sebenarnya tak boleh. Sebab anak angkat bukan ahli waris. Dan kita bagi anak angkat ni tanpa persetujuan daripada ahli waris, maka haram hukumnya. Kita kena faham. Dan ada juga berlaku pertikaian di mana anak angkat ini, mereka ini, anak angkat dia tahu dia anak angkat. Tetapi dia anggap bahawa dia berhak ke atas satu pusaka. Mak ayah aku jaga aku daripada kecil. Kan? Dia dah jadi mahram. Dia memang tak boleh dinikahkan. Dia memang menjadi, orang kata, dia tak ada putus air sembayang. Dia tak ada batal air sembayang. Dan dia menganggap bahawa dia berhak ke atas harta pusaka. Tidak. Harta pusaka tetap tidak akan dapat. Sebab itu kita kena faham. Ada juga saya terangkan bulan lepas berkenaan dengan anak tiri. Anak tiri juga bukan ahli waris. Dan dia tidak berhak mendapat harta pusaka. Sebab apa? Anak tiri ni bukan pertalian darah kita. Dia katakanlah suami ni, isteri ni meninggal, isteri yang bukan isteri meninggal, suami meninggal. Sebelum suami ni meninggal, dia kahwin dengan satu orang isteri yang telah ada anak lelaki seorang. Dan anak perempuan ini dia telah mengahwini seorang lagi suami. Dan suami ini meninggal, seorang lelaki ini meninggal. Dan anak bersama isteri yang lain itu bukan anak dia. Anak daripada isteri yang pertama tu bukan anak dia dan itu adalah anak tiri. Maka anak tiri juga tidak mendapat harta pusaka. Tapi malangnya kita ni tak faham, kita bagi aja terus kepada anak tiri kita, maka hukumnya haram. Sebab anak tiri bukan ahli waris. Inilah kita faham sedikit. Ramai tanya, Ustaz, saya ni anak tiri Ustaz. Takkan saya tak dapat Ustaz? Bapa saya dah jaga saya dengan baik, tapi tiba-tiba saya tak dapat. Memang kamu tak dapat. Sebab apa? Sebab tuan bukan ahli waris dan bukan darah daging kepada bapa ini. Sebab bapa ini mengahwini tuan, tuan dah ada bapa sendiri. Cuma mak ini mengahwini suami yang lain, maka itu adalah bapa tiri dan bapa tiri meninggal. Dia tidak layak mendapat harta pusaka. Ini tuan-tuan kena faham juga. Pergaduhan berlaku juga berkenaan dengan anak angkat, anak tiri ini. Dan kita kadang-kadang kita nak bagi kepada anak angkat kita. Boleh tak jawab? Boleh, ada cara dia. Memang secara direct, anak angkat, anak tiri, anak susuan ini bukan ahli waris. Tetapi kita kena faham bahawa anak angkat ini boleh kita bagi tak harta tu? Boleh, ada cara dia. Tuan Haji, ada cara dia. Bukan kita kata tak boleh langsung. Tak dapat. Ini ilmu faraid ni memang tuan bukan ahli waris. Memang tak dapat. Kau anak angkat je. Jangan kita cakap macam tu. Tuan. Tetapi dia dapat harta pusaka tu melalui persetujuan. Boleh. Walaupun dia bukan ahli waris, tapi waris-waris yang lain. Pakcik angkat dia, makcik dia katakan bahawa okey, kami nak bagi sebahagian daripada harta pusaka tu. Boleh tak? Boleh. Anak angkat pada dasarnya, pada awalnya tidak mewarisi harta pusaka, tidak dapat. Tetapi atas persetujuan waris-waris lain dia dapat tak? Pasti dia akan dapat. Ini kita kena faham. Jangan kita bertekak bagai. Kadang-kadang anak angkat ni dia dah besar, dah bekerja. Kadang-kadang bila pembahagian, bila bapa angkatnya meninggal, anak angkat ni bergaduh dengan adik-beradik arwah. Nak memiliki. Dia kata, aku ni bersama arwah lama, korang bukan ada pun. Tiba-tiba korang pula nak dapat rumah ni. Dia tak boleh terima. Anak angkat ni
mempertahankan rumah yang arwah ni punya. Padahal kita kena faham bahawa engkau anak angkat tak berhak untuk bersuara. Siapa yang berhak ke atas rumah itu, rumah bapa engkau ni adalah adik-beradik arwah. Bila mana bapa angkat ini tidak memiliki anak kandung di sendiri, dia bela engkau bukan anak angkat. Maka bila arwah ini bela anak angkat dan dia tidak ada anak, maka adik-beradik arwah memang berhak ke atas keseluruhan harta pusaka itu. Maksudnya kalau ada rumah, kalau ada tanah, maka adik-beradik arwah berhak untuk bersuara, untuk meminta bahawa mereka ni adalah ahli waris. Ini kena faham sungguh-sungguh. Kemudian anak jiran kita pun bukan ahli waris. Kadang-kadang kita kena faham. InsyaAllah. Okey. Yang itu saya dah terangkan bulan yang lepas, dan hari ini saya akan terangkan, pagi ini saya akan terangkan berkenaan dengan ada beberapa golongan juga, mereka ini ahli waris kita. Bukan ahli waris, maksudnya mereka ini adalah kaum kerabat kita, saudara mara kita, tetapi malangnya dia tak dapat harta pusaka. Ini kena faham juga tuan-tuan. Contohnya ada beberapa kes hari itu, dia beritahu, Ustaz, bapa saya meninggal hari tu Ustaz. Tapi harta tu saya ada bagi sebahagiannya, saya bagi kepada makcik saya. Tuan-tuan, saya bahagi kepada makcik saya. Boleh tak tuan-tuan? Makcik ni adalah kerabat kita, betul tak? Orang yang dekat. Adik mak kita, kakak mak kita. Ataupun adik-beradik ayah kita. Orang yang dekat. Saya kata, makcik bukan ahli waris. Kita kena faham makcik kita bukan ahli waris. Walaupun dia kerabat kita Ustaz, dia kerabat Ustaz. Dia saudara mara saya. Dia mak saudara saya, kenapa tak dapat harta pusaka? Sebab kita tak faham. So, kita bagi ikut kehendak kita, Ustaz, saya bagi juga hari itu Ustaz. Sebab saya aja seorang anak lelaki, ada mak saya. Mak saya pun tak tahu saya bagi makcik saya. Saya kata haram hukum. Haram hukumnya bila mana mak saudara kita bukan ahli waris. Tuan-tuan kena faham. Kalau kita tak faham, kita bagi harta tu, maka haram hukumnya. Saya bagi Ustaz banyak harta bapak saya, harta mak saya yang meninggal tu saya bagi pada makcik saya Ustaz. Atuk nenek saya pun tak tahu saya bagi, maka haram hukumnya. Kena faham sungguh-sungguh. Mak saudara bukan ahli waris. Dia tidak ada dalam 25 golongan ahli waris itu. Kita bagi ikut kehendak kita, haram hukum. Jangan main-main tuan harta pusaka. Kalau tak tahu, tak kenal ahli waris, cari orang yang mahir, tanya. Ini tak nak tanya, kita bahagi ikut kehendak kita. Kita ingat harta pusaka tu bapa aku punya, aku ambil lah. Kebetulan aku je ahli waris yang seorang je. Bapa aku meninggal, aku anak lelaki tu kena ganting seorang. Ya betul. Dan mak kau ada lagi. Arwah ada mak ayah lagi. Jadi kita beranggapan bahawa aku anak lelaki yang sah. Aku berhak buat keputusan ikut suka aku lah. Aku ambil ayah aku punya motor, aku bagi kepada makcik aku. Tak boleh. Nak bagi boleh. Syaratnya apa? Jawab. Mendapat persetujuan kepada semua ahli waris. Tanya dia orang satu-satu. Kalau arwah ini ada, arwah ni ada mak ayah dia sendiri. Kita sebagai anak kena tanya atuk kita. Kena tanya nenek kita, opah boleh tak bagi pada makcik ni opah? Bukan kita bagi direct, tak boleh. Kita tanya dia orang. Kalau dia orang kata, okeylah bagilah sikit, bagilah sebiji motor ni. Ayah kau banyak motor, ada 10 biji motor, bagilah motor skuter ni satu dekat makcik kau. Barulah makcik ini memiliki harta yang ditinggalkan oleh ayah kita. So kena faham sungguh-sungguh. Bukan kita ikut sedap kita. Alah makcik Ustaz, makcik saya. Apa salah saya bagi? Tak salah andainya semua waris bersetuju dengan pembahagian itu. Ataupun cara yang kedua, kita dah dapat. Pembahagian tu dah dibuat, aku dapat 3 biji motor. Contoh. Ataupun aku dah dapat 3 buah kereta. Dan kereta itu milik aku tu, aku nak bagi kepada makcik aku. Boleh tak? Boleh. Sebab hak aku telah dibahagikan dan sebahagian daripada harta pusaka yang aku miliki tu, aku bagi kepada makcik aku. Sah tak?
sah. Sebab bahagian itu aku yang punya. Ini tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh. Sebab itu bila berlakunya pergaduhan, bila anak ini bahagikan kepada apa tu mak saudara dia, kadang-kadang dia tak tahu bahawa pembahagian itu tidak sah dan hukumnya haram. Kena faham sebab sedikit. Sebab kita tak faham tuan-tuan, kita bahagi ikut kehendak kita. Kan orang Malaysia, orang Islam di Malaysia ni tuan-tuan, bukan tahu pun harta pusaka tu adalah suatu perkara, satu harta yang sangat sensitif, yang kita tidak boleh bahagi ikut kehendak kita. Dia kena ikut syariat Islam itu sendiri. Dan syariat Islam inilah kita tak faham. Belajar tak nak, kita bagi menurut kehendak kita. Yang tuan kita ikut kehendak kita, ikut suka, bagi je lah Ustaz. Saya dalam bilik arwah hari tu, arwah kebetulan memang dia beritahu saya sebelum dia meninggal tu Ustaz. Dia bagi saya, memang dia beritahu saya dalam lemari tu dia ada simpan 2,000. Dia kata bila aku meninggal nanti, Along, kau ambil lah 1,000 tu buat simpanan tu. Percakapan ini tidak boleh menjadi bukti bahawa dia boleh ambil. Along ni tak boleh ambil tuan-tuan. Percakapan ini bukan membuktikan syarat sah dia ambil harta tu. Tak boleh. Sebab ini lebih kurang dipanggil wasiat. Wasiat kepada ahli waris kena mendapat persetujuan. Sebab itu bila ayah cakap dia, Ustaz, bapak saya dah cakap hari tu Ustaz. Sebelum dia meninggal, dia suruh ambil duit tu. Dia kata kalau apa-apa berlaku dekat ayah, bila ayah meninggal nanti, engkau ambil lah 1,000. Sebab itu saya ambil. Tuan-tuan, banyak berlaku macam ni. Orang tanya saya, Ustaz boleh tak ambil? Saya kata tak boleh ambil. Sebab itu wasiat. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Kena faham. Kita tak boleh buat wasiat kepada anak kita. Tak boleh. Kita tidak boleh wasiat kepada isteri kita, suami kita, tak sah. Sebab kita tak faham. Tu banyak berlaku. Kata Ustaz, saya ragu-ragu Ustaz. Arwah ayah saya memang masa dia sakit Ustaz, sebelum dia nak meninggal tu, dia ada beritahu saya Ustaz. Dia kata, Man, kereta BM tu ayah tinggalkan tu, kata terjadi apa-apa pada ayah, ayah meninggal nanti, engkau ambil lah kereta BM tu. Percakapan ini belum muktamad. Jangan kita, ini tidak akan berlaku bergaduh tuan-tuan. Bila meninggalnya arwah ni, adik-beradik yang lain tak setuju yang dia nak ambil BM tu. Dia kata, ayah kau dia cakap hari tu, Abang Long, ayah cakap pada Angah hari tu, dia nak bagi kereta ni pada saya. Kita tak faham, kita anggap percakapan itu menjadi muktamad dan sah. Tak sah. Bila adik-beradik kata tak ada Abang Angah, itu kena faraid. Dan adik ini bertekak kata ayah bagi aku. Apa nak buat kan? Apa nak buat? Sebab kita tak faham. Kita rasa percakapan itu menjadi sah. Apa syarat sah untuk memiliki harta ini? Cuma untuk menjadikan dia muktamad ataupun boleh diakui kebenarannya betul dan sah apabila kita buat hibah. Buat hibah secara betul, secara hitam putih. Tapi ayah kita sedang sakit, mana boleh buat? Tuan-tuan, orang yang dalam keadaan sakit tidak boleh buat hibah. Dipanggil maratal maut. Dalam keadaan dia tidak sempurna, tuan. Dia dalam keadaan sakit, dia tak boleh nak melapaskan ucapan itu. Kalau dia dalam keadaan sempurna sekejap, kemudian dia melapaskan, tu lain cerita. Tapi dia dalam keadaan sakit, ketika itu dia nak bahagikan harta dia, maka percakapan tu pun dah salah. Dia kata, Man, nanti kau ambil lah kereta ni, Man. Kau ambil kereta ni, kau jangan bagi adik-beradik yang lain. Bila ayah meninggal nanti kau pakai kereta tu, tukar nama. Percakapan ini belum menjadi sah. Ini kita kena faham sungguh-sungguh. Dia kena mendapat persetujuan. Kena beritahu balik, Abang, ayah pada masa dekat hospital hari tu, saya yang jaga dia. Dan dia ada beritahu saya, dia suruh saya ambil kereta tu. Tuan-tuan rasa adik-beradik akan setuju? Tak ada tuan-tuan, adik-beradik kita juga main gila juga. Tuan-tuan, dia tak ada setujunya. Tak ada. Mana ada, engkau membongak tipu je, kata dia. Kan? Tak ada, jangan nak cakap. Kan?
Harta ni, kereta ni kita kena faraidkan dulu. Kita tanya adik-beradik kita macam mana. Kalau ada orang setuju nak bagi kau, barulah sah pembahagian itu. Sebab itu kena faham sedikit. Okey. Yang pertama tadi, emak saudara kita bukan ahli waris. Nak bagi boleh, tapi minta persetujuan, berjumpa, berbincang. Sebab itu orang Islam ni tuan-tuan, perbincangan tak buat, dia cakap mulut, cakap kedai kopi. Abang, nanti apa rumah ni bagi saya abang sebab saya tak ada rumah lah bang. Abang kata okey lah, tak apalah, kau ambil lah. Okey bang, terima kasih bang. Tiba-tiba bila masa pembahagian tu nak dibuat, dia kata pada abang, abang hari tu kan abang kata abang nak bagi saya rumah ni. Tak ada. Mana ada abang nak bagi kau. Rumah ni kena faraid lah. Abang, hari tu kita minum ngetih elok roti canai. Abang menterdarah sampai 3-4 keping roti canai saya belanja. Tiba-tiba abang pula kata abang tak setuju pula. Tuan-tuan. Sebab itu untuk mendapat pengesahan persetujuan itu bukan di kedai kopi, bukan. Bukan di kedai roti canai, bukan. Dia kena duduk berbincang, duduk himpunkan ke semua ahli waris dan kita kena akui di depan itu. Sebab itu kalau saya buat pembahagian tuan-tuan, orang jemput saya buat pembahagian, kalau boleh saya rakam percakapan itu. Okey tuan, macam mana rumah ni, setuju tak nak bagi ustaz? Saya setuju nak bagi kepada Abang Ngah ni. Abang Ngah ni saya bagi dekat dia. Rakam, tanya seorang satu. Itu cara untuk mengesahkan pembahagian tu betul. Sebab apa? Kadang-kadang tuan-tuan, ahli waris ni, keluarga kita tuan-tuan, sekarang dia setuju. Tak sampai sebulan dia dah bertukar arah. Isteri dia cucuk, abang ni apa bengong sangat bang. Ambil lah kereta tu bang. Kita pun bukan ada kereta. Kita motor buruk tu daripada 40 tahun kita pakai motor buruk je. Ayah ada kereta, mintalah yang abang lepaskan kepada adik. Kenapa? Tiba-tiba sebulan lepas tu dia call saya. Ustaz, saya tak setuju dengan pembahagian tu Ustaz. Saya nak kereta tu. Pula. Jam tuan-tuan. Jam. Saya pernah uruskan beberapa kes tuan-tuan. Tak sampai sebulan, telefon kita balik. Hari tu kau kata setuju. Dulu fikiran saya terganggu. Terganggu tengkorak kau kan. Bukan terganggu pun tuan. Sebab dicucuk oleh isteri dia. Dicucuk oleh suami dia. Bila dia dah cucuk, isteri dah cucuk, suami dah cucuk tu tuan, fikiran dia dah berubah. Daripada rumah tu nak bagi kepada Kak Ngah ni, ataupun Abang Ngah ni, dia ndak pula rumah ni. Pening tuan-tuan. Ada beberapa kes hari tu di kawasan, saya tak nak sebut kawasan mana tuan-tuan. Mereka ni bergaduh balik semua. Hari tu kan dah setuju. Tak ada Ustaz, hari tu kami ada rupanya mereka ni bergaduh. Bergaduh dalam, bukan bergaduh luar tuan-tuan. Yang buat tuntutan ini perempuan. Adik-beradik dia ramai, 11 orang perempuan, 10 orang perempuan. Ustaz, kami bukan bertarik rambut Ustaz, nasib baiklah semua pakai tudung. Tarik rambut pun tak lut. Tak boleh buka tudung tu. Jumpa saya hari tu, kan, bergaduh. Isteri tak puas hati. Adik-beradik arwah tak puas hati tuan-tuan. Bertekak, macam tu. Malu tuan, malu. Saya yang ada dekat situ pun malu. Tapi kita uruskan. Kita diam je lah. Perempuan bergaduh bukan lelaki. La ilaha illallah. Dia orang perempuan tu Haji Rashid. Bukan lelaki, perempuan. Yang bergaduh tu tuan-tuan bukannya budak muda. Udah berumur, lebih umur daripada saya pun ada. La ilaha illallah. Anak dia tengok je. Ini betul ke mak aku ni? Anak dia ada situ, main-main situ. Mak aku ni apa saya emosional sangat? Masuk air ke mak aku ni? Tuan-tuan kan? Bergaduh depan anak dia. La ilaha illallah. Tak puas hati. Tuan-tuan, dalam hati pusaka ni tuan-tuan, ambil apa yang kita dapat tu, ambil ajalah. Janganlah nak lebih. Sebab hati pusaka tu bukan milik kita seorang. Tuan-tuan, bukan milik kita. Kita ni dapat free of charge. Percuma. Dapat percuma pun kau nak anggap kau punya semua.
Banyak kau punya cantik. Orang bergaduh perempuan tuan-tuan. Yang isteri ni kata begini. Yang adik-beradik arwah ni, yang perempuan ni kata begini, kakak ni tuan-tuan. Diorang ni bergaduh bukan masa perjumpaan tu diorang bergaduh tuan-tuan. Sebelum tu diorang bukan bergaduh dekat situ. Diorang bergaduh dalam grup WhatsApp. La ilaha illallah. Anak arwah ni tuan-tuan tunjukkan grup WhatsApp tu. Popak dalam tu. Lala akhirnya buat perjumpaan. Masa perjumpaan tu pun bergaduh. La ilaha. Apakah halnya tuan-tuan? Malu tuan-tuan. Kita jaga adab kita. Isteri arwah adalah saudara mara kita juga. Adik-beradik arwah saudara mara kita juga. Jaga adab kita. Malu tuan-tuan depan anak kita bergaduh, apa kejadahnya. Depan anak kita nak bergaduh. Takkan bengong tu. Dapat, tak dapat mudah. Yang kau nak kemaruk sangat dengan harta pusaka ni, apakah halnya? Ambil, dapat, sudah. Tak dapat, sudah. Itu rezeki kita. Ini bila kita tak dapat, tak puas hati. Yang dapat pun tak puas hati. La ilaha illallah. Yang dah dapat, tuan-tuan, bukannya sikit, tuan-tuan. Kadang-kadang dapat 100,000. Tak puas hati, kenapa sikit je aku dapat? La ilaha illallah. Kau nak berapa sebenarnya? Kau nak berapa juta? Kau nak 1 juta ke? Harta tu bukan kau punya. Ustaz tak boleh lah Ustaz. Ini suami saya punya Ustaz. Tiba-tiba adik-beradik. Suami saya pula lebih-lebih pula ambil harta. Ambil rumah ni. Memang betul lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak boleh terima tuan-tuan. Saya uruskan kadang-kadang di Bandar Tun Razak tuan-tuan. Berlaku kematian kat atas suami. Dan arwah ini ada semua anak perempuan. Ada 5-6 orang anak perempuan. Ada seorang isteri. So isteri ni macam kita tak belajar ilmu ni tuan-tuan. So isteri ni kata apa? Ustaz, saya nak tanya Ustaz, pembahagian ni macam mana Ustaz? Anak saya ada 5-6 orang. Macam mana saya nak bagi pada anak saya? Dia sangka, isteri ni sangka, semua rumah, semua kereta, semua tanah tu dia bagikan semua pada anak perempuan. Isteri ni sangka begitu. Dia kata, puan, anak perempuan ni bukannya mereka ni ambil semua harta pusaka arwah suami, puan. Adik-beradik juga ada hak. Adik-beradik siapa? Adik-beradik saya. Kenapa pula adik-beradik saya? Bukan adik-beradik puan, adik-beradik suami yang meninggal ni. Berapa orang adik-beradik suami? Ada lebih kurang 6 orang, Ustaz. Saya kata 6 orang adik-beradik suami. Walaupun mereka dah umur 80 tahun, 90 tahun dah berjanggut sekalipun, mereka ada hak ke atas rumah yang arwah ni tinggalkan. Ada 2 biji, 3 biji. Tuan-tuan rasa isteri boleh terima? Tak boleh terima. Kenapa pula Ustaz? Rumah ni saya yang beli. Menggunakan sama-sama. Daftarkan atas nama suami saya, Ustaz. Saya beli dengan dia, Ustaz. Kami susah hari tu, Ustaz. Saya bekerja dan dia bekerja. Sama-sama bayar. Tiba-tiba pula adik-beradik arwah pula nak tuntut. Apa kejadahnya? Dia kata macam tu lebih kurang, Ustaz. Bukanlah dia cakap tu, saya yang cakap. Macam tu dia cakap pada saya. Seorang isteri cakap macam tu. Betul tak kalau kita ikut secara logik akal, common sense? Betul tak? Betul juga. Apa halnya? Adik-beradik arwah pun tak pernah datang jenguk suami saya yang tengah sakit. Apatah lagi rumah itu. 3 biji rumah tuan-tuan, mereka ni nak ambil. Jadi isteri ni tak boleh terima. Macam kita lah tuan-tuan. Kenapa pula tak ada kena-mena? Ada kena-mena. Rumah arwah itu dengan saya, memang rumah saya dengan dia. Tiba-tiba ustaz cakap rumah itu ada juga milik diorang. Tuan-tuan pun kalau tak belajar, tuan-tuan bergaduh. Sebab kita sangka kita ni dah ada anak. Dan anak itu adalah waris. Ya betul, anak itu adalah waris kita yang utama. Tetapi bila kita ada anak perempuan, dia tak cukup untuk menghinjap harta tu daripada diwarisi oleh anak-anak kita, tak.
Faham ini tuan-tuan kena faham. Bila masuknya adik-beradik arwah, inilah berlakunya peperangan. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, kena faham, inilah ilmu faraid. Tuan-tuan yang ada golongan yang tak ada anak, yang jaga. Banyak kali saya cakap tuan-tuan supaya tuan-tuan faham benda ni. Jangan bergaduh. Letih nak uruskan tuan-tuan, tak faham. So kita kena reda, kita faham bahawa aku ni, yalah ustaz, last sekali isteri ni baru reda, dah mata berjurai tuan-tuan. Kau nak menangis nak buat apa? Puan tak apa puan. Kan kita ni tak apalah. Dah perkara dah jadi, tak apa, kita reda, kita jumpa adik-beradik. Mungkin adik-beradik ni akan tolak semua bagi pada anak-anak. So kita terima seadanya. Ini tak boleh terima tuan-tuan, tak boleh ustaz, tak boleh. Ini rumah ni saya punya dengan anak-anak. Jam lah tuan-tuan. Sebab kita tak faham bahawa rumah itu ada pemilikannya dan ada hak ke atas adik-beradik arwah. Kita kena terima. Kita kena terima tuan-tuan. Saya banyak kes yang saya berlaku dekat sini tuan-tuan bergaduh. Ini pun ada satu kes lagi tak selesai lagi tuan-tuan. Bicara mahkamahnya bulan depan nanti di UPM. Ini saya kata waris ramai ni tadi tuan. Ada 14 waris. Jam tuan-tuan 14. Tuan-tuan ingat sikit. Kalau setakat 2-3 orang tak apa tuan jawab. Ini 14 waris. Ini yang saya cakap tadi, arwah ini meninggalkan anak perempuan dan isteri dan emak. Jadi adik-beradik arwah 11 orang pun ada hak. Ini yang bergaduh ni tuan-tuan. So kita faham sungguh-sungguh benda-benda macam ni supaya kita ni tak bergaduh. Tuan-tuan sebelum meninggal pasti akan berlaku. Pasti. Tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tak pasti waris kita, rujuk pada orang yang faham. Jangan kita buat keputusan sendiri. Takut kita ni terlibat memakan harta yang haram. 10 sen kita ambil pun dia jadi haram. Di akhirat besok dituntut. Walaupun 10 sen sekalipun. Walaupun saya cakap begitu selipar Jepun sekalipun. Gencu mak pun harta pusaka. Nak ambil pun tak boleh. Ustaz, gencu, ustaz apalah anda? Saya beli dekat kedai pun boleh. Bukan masalah kau nak beli. Sebab gencu tu boleh pakai tak? Boleh. Dan gencu yang boleh dipakai itu pun harta pusaka. Nak ambil pun bukan boleh ambil macam tu, masuk pergi balik rumah kau pakai. Depan cermin kau pakai sampai serong-serong. So kita kena faham sedikit. Boleh sedikit. Okay. Kemudian golongan yang juga adalah yang dekat adalah anak saudara kita. Anak saudara kita, adakah dia ni waris? Anak saudara adalah waris. Dia memang ahli waris. Tetapi anak saudara yang lelaki sahaja. Anak saudara perempuan tak ada. Tuan-tuan, kes di mana mereka ni bagi ustaz, hari tu kami hari tu kami tak berbincang ustaz, tapi saya adalah ambil sedikit duit arwah, saya bagi kepada anak saudara saya perempuan. Saya kata haram hukum. Anak saudara perempuan bukan ahli waris. Kena faham. Anak saudara lelaki sahaja adalah ahli waris. Dan kita ni tak faham, ikut sedap kita je. Anak saudara tu kebetulan memang dia duduk dengan kita. Kita jaga kita. Kita jaga dia. Dia dah besar macam tu, memang dia bersama dengan kita. Dia macam anak angkat kita. So kita pun bagi ikut kendak kita. Bagi pada dia. Ni anak saudara aku, ambillah 10,000. Maknanya jauh-jauh tak apalah. Ini ayah ni atuk kau punya. Contoh begitu. Tak boleh. Sebab anak saudara yang perempuan bukan ahli waris. Dia tak ada dalam pemilikan ni, pewarisan harta kita. Kita kena faham. Dia anak saudara yang lelaki sahaja. Kena faham. Anak saudara yang lelaki pun mestilah daripada adik-beradik lelaki juga. Berat tuan-tuan. Pening tuan-tuan pagi ni. Badan ke kan.
Kan? Anak saudara lelaki daripada adik-beradik kita yang lelaki. Faham tak? Anak saudara yang lelaki betul. Oh, anak saudara aku ni Ustaz. Oh, tetapi Ustaz, anak saudara ni daripada adik-beradik saya perempuan, dia tak dapat. Walaupun anak saudara lelaki. Kalau anak saudara perempuan memang kita tolak bulat-bulat lah. Kita kena tanya lagi. Anak saudara lelaki memang ahli waris. Tapi daripada adik-beradik kita yang mana? Adik-beradik saya daripada kakak saya Ustaz, saya tak dapat. Anak saudara mesti daripada adik-beradik kita yang lelaki. Ya, tuan-tuan, susah tuan-tuan, pusaka ni sangat berat. Sebab itu kena belajar. Tuan-tuan dah cerdik sangat, dah pandai sangat, tak payah belajar lah Ustaz. Apa leceh lah pusaka-pusaka ni. Tahulah diorang nanti. Diorang pandai-pandai lah bagi. Tuan-tuan, kalau kita sendiri pun terkial-kial tentang pembahagian, tuan-tuan rasa anak kita faham pembahagian ni? Kita pun tak reti. Tuan-tuan expect anak kita tahu pembahagian besok? Tuan-tuan, kita sendiri pun terkial-kial, kita harapkan anak kita pandai. Tak boleh tuan. Tuan-tuan, ilmu faraid ni, pembahagian ni perlu digerak. Anak kita kan, tak apalah faraid. Ya betul faraid, tapi dia kena digerak. Macam mana tuan-tuan nak tukar nama? Macam mana tuan-tuan nak gunakan kenderaan? Tuan-tuan kena gerak. Maksudnya kena buat permohonan. Buat perundangan pun tuan-tuan tak tahu macam mana nak buat. Nak tukar nama kereta pun tak reti. Kereta dah blok, baru jumpa kita. Ustaz tolonglah Ustaz. Bila arwah meninggal? Ustaz dah 5 tahun. Dah 5 tahun baru jumpa kita. Sebabnya? Sebab syaratnya untuk renew Rotek ni tuan-tuan berapa tahun? 3 tahun je orang mati. Kalau lepas 3 tahun, memang selamatlah tuan-tuan. DPJ akan blok terus badan muka. Masa itulah baru terkial-kial nak buat permohonan. Ustaz, macam mana nak buat permohonan ni Ustaz? Sama juga rumah tuan-tuan. Sedih rumah kita, rumah arwah tu dekat nak 40 tahun tak tukar nama. Lepas tu baru sedar. Sedar pun sebab anak-anak ni, masyarakat kita, anak-anak kita ni yang ada ni, diorang ni bijak. Diorang cuba nak buat permohonan. Masa itulah baru kita nak cari mana geran ni. Baru nak sibuk nak buka semua segala sebi almari tu tuan-tuan. Habis semua kita buka selongkar nak cari geran. Mana nak dapat tuan-tuan? Geran pun dah tinggal warna coklat tu tuan-tuan. Dah koyak, dah tulisan pun tak nampak. Baru kita nak buat. Ini orang Islam punya perangai tuan. Maaf cakaplah, bukanlah. Tapi kebanyakan. Sebab itu harta pusaka kita dibekukan, tak heran lah. Sebab kejahilan kita tak nak ambil tahu tentang urusan pusaka. Sebab itu dibekukan. Saya cerita lagi tuan-tuan. 90 bilion dibekukan. Jahilnya kita. Urusan pusaka tak nak buat. Apa bengongnya? Bila bergaduh kita yang bising. Bila harta ni dibekukan, kita sibuk. Sebab itu sebelum dibekukan, kita kena buat sesuatu. Meninggalnya tadi malam tu buatlah pembahagian. Ini bila adik-beradik sebut pasal pusaka, sensitif bagai. La ilaha illallah. Sensitif apa jadahnya tuan-tuan, kita nak selesaikan cepat. Bila tuan-tuan nak jaga sensitiviti ni tuan-tuan, sensitif tak boleh ni, mak baru meninggal. So bila tak boleh buat hari tu tuan-tuan, malam tu tak boleh nak berjumpa, bila tuan-tuan? Tuan-tuan rasa ingat senang ke nak buat penyubahan? Saya yang urus ni pun pening kepala. Ustaz tak boleh tuan minggu ni. Okey, bila kita nak jumpa? Okey, kita buat minggu depan lah. Saya setkan hari Ahad. Saya dah set tuan-tuan masa tu, dah ada hari Ahad. Tiba-tiba call lagi, Ustaz tak dapat Ustaz, saya ada emergency, saya kena pergi ke Terengganu, batal lagi.
Sampai ke 20 tahun tak buat, padan muka kau. Nantak kau lah, kau pun malas nak urus kan. Lepas tu mulalah nak jual tanah, nak jual kereta. Ustaz macam mana nak buat Ustaz, nak jual tanah apa semua. Hari tu aku suruh berjumpa, kau orang tak nak jumpa, siapa suruh? Uruslah sendiri, padan muka kau orang. Sebab kita rasa tak ada kepentingan untuk uruskan. Bila ada sesuatu berlaku, kita nak jual rumah tu, kita nak jual tanah, tuan-tuan tak boleh buat. Sebab kebodohan kita. Kenapa kita tak uruskan awal-awal? Bila dah tak boleh nak urus, engkau bising. Bila adik-beradik nak ambil, uruskan, engkau bising. Yang ni perangai kita, tuan-tuan. Sebab tu saya minta tuan-tuan buka sikit minda. Kita ni dah nak mati semua, tuan. Tuan-tuan nak menongkak langit, tuan-tuan nak hidup 100 tahun lagi. Kita semua nak mati dah. Di akhirat besok akan disoal tentang harta kita. 2 soalan akan ditanya. Di mana kamu dapat harta itu dan ke mana kamu belanjakan. Ini kita dapat harta pusaka dengan secara yang haram. Kita ambil harta adik kita, rumah tu tak boleh ditukar milik. Memanglah sebab apa tak boleh tukar milik? Sebab bergaduh. Ustaz, saya ambil rumah ni Ustaz. Nantaklah Ustaz, adik-beradik saya tak setuju. Saya kata kau duduklah dalam rumah yang haram. Ustaz, ni tanah saya Ustaz, tapi tak boleh tukar milik lagi Ustaz. Bergaduh juga gitu Ustaz. Saya tanamlah pokok-pokok nantak. Tuan-tuan, segala hasil yang kau kutip dalam tanah yang tak dipersetujui oleh waris, haram hukum ni. Kau tanamlah pokok durian sampai 100 batang sekalipun, pokok rambutan, hasil yang kau ambil tu semua jadi haram. Kita tak sedar benda ni. Sebab itu keberkatan tak ada. Kadang-kadang pokok tak menjadi. Apa salah pokok aku ni? Sebab kita ambil tanah tu dengan secara yang haram. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Sebab itu urus pusaka dengan secara yang betul. Bukan ikut nafsu tuan-tuan, bukan. Pusaka menurut syarat. Kalau syarat kata kau tak boleh dapat, tak payahlah ambil. Sibuk sangat kau nak ambil, buat apa? Bukan hak kau pun. Walaupun kau mak saudara sekalipun. Ustaz, ini adik saya punya Ustaz. Tanah ni besar Ustaz, ada 3 hektar. Bukan ekar, hektar. Jadi memang arwah abang saya baru meninggal. Abang saya memang ada anak-anak. Tapi saya tak tanah tu. Saya kata tak payah. Sebab tanah itu bukan milik engkau. Tanah itu milik anak beranak arwah tu tadi. Engkau ambil dengan cara yang tak betul, kau makan harta yang haram, tanah tu haram bagi kau. Allahuakbar. Kita tak ingat benda ni. Bukan tak ingat, bengong satu. Belajar tak nak. Nah, ini akhir zaman tuan-tuan. Manusia ni akhir zaman tuan-tuan, dia tak kira halal haram. Nabi pun beritahu akhir zaman ni manusia tak ingat tu semua, pakat bedal semua. Itu sebab bila nak mati besok susah. Tuan-tuan, bila kita ambil harta yang haram daripada harta adik kita tuan-tuan, di akhirat besok merangkak kita. Mencari adik kita, mana adik aku. Di akhirat bukan ada tanah tuan-tuan, bukan ada kereta, bukan ada rumah. Tuan-tuan nak bayar apa dekat adik kita besok? Allah Rabbi. Tuan-tuan, sebab itu kita kena beringat. Harta pusaka ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak urus dengan betul, bergaduh tak habis-habis. Seorang anak sanggup tetap, sanggup penggal kepala mak dia sebab harta pusaka. Bengong Seorang anak, itu mak engkau. Itu kalung kau.
Kak Long kau yang jaga kau pada masa kecil tu. Kak Long yang lap ingus kau. Yang iron baju kau, yang sediakan baju untuk kau sekolah. Kak Long suapkan kau makan. Masa tu mak dah tak ada, ayah ada lagi. Tiba-tiba bila meninggalnya arwah, engkau nak dapat lebih daripada Kak Long. Kadang-kadang kau bagi Kak Long ni sikit je. Kau tak sedar diri. Apalah salahnya harta ayah ada banyak, bagi pada Kak Long ni. Kak Long ambil lah Kak Long dah bela saya. Tuan-tuan rasa dia ingat tak? Tak ada tuan-tuan, bila harta tu banyak, jasa Kak Long ni dia tolak ke tepi. Dan perangai adik kita, adik-beradik kita tuan-tuan, bukan orang lain. Sebab sedikit tuan-tuan. Mudah-mudahan kita beringatlah bahawa harta pusaka bukan nak bawa mati. Tuan-tuan bawa kereta masuk dalam kubur. Bawa tanah tu angkut, bawa dalam tu kubur. Tuan-tuan kena beringat. Boleh sebut sedikit lah. Saya nak terang sikit je lagi tuan-tuan. Ada soalan lah. Saya tanya soalan ni pun dah 7 lebih lah. Ada soalan. Nampak macam risau je. Relax dah, relax. Saya bukan marah tuan-tuan. Saya nak menunjukkan ketegasan tuan-tuan dalam pusaka. Pusaka ni dah tenat. Orang Islam kita ni dia tak nak fikir benda tu. Saya kena fikir sebab saya yang memberi motivasi ni pada tuan-tuan. Saya yang menguruskan. Itu saya kena tegas. Kalau tuan-tuan kata tak apalah Ustaz, biarlah. Tak apa. Sampai 100 bilion harta pusaka kita tak diuruskan. Sekali lagi saya tanya tuan-tuan, harta dibeku ni harta siapa? Harta siapa tuan? Harta kita. Harta yang dibekukan ni harta siapa? Harta orang Yahudi? Bukan. Harta kita orang Islam. Allah Rabbi. Sebab itu tuan-tuan kena uruskan. Jangan bertekak, jangan bergaduh. Dapat, tak dapat, udah. Barulah kita boleh buat proses tu, barulah okeylah bang, saya dapat ni alhamdulillah. Jadilah saya dapatlah lebih kurang 10,000, alhamdulillah, rezeki saya. Kan cantik tu. Ini dapat tuan-tuan 300,000 dapat dalam tangan. Tak buat hati 300,000. Kau nak berapa? Iya. Ada soalan tuan-tuan? Tanyalah tuan-tuan. Jangan takut tak? Nampak macam risau semacam kerut dari. Ada soalan? Helmi tak ada. Kalau Helmi ada dia tanya. Helmi slip disk Zam pun tak ada. Hari ni jalan tutup dia keluar awal. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Tak ada, kita sambung lagi sampai pukul 8 Ada soalan? Kawan tak ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada, saya terangkan sikit je. Ada satu lagi saya nak terang. Tadi saya cakap anak saudara, mak saudara, satu lagi cucu. Cucu saya pernah cerita dulu tu. Sikit je last dah 5 minit saya nak terang. Tuan-tuan, cucu kita dapat tak pusaka? Tuan-tuan jaga cucu, saya tahu. Haji Rashid pun ada cucu kan? Ada berapa orang? 20? Oh 5. Ada 5 tuan-tuan. Kita kena ingat, cucu kita ni dapat tak pusaka kita? Ini pun banyak isu juga. Sama ada dia jaga cucu tu ataupun tidak, bila kematian kita, cucu ni layak dapat pusaka. Jangan tuan-tuan bedal pada anak-anak je. Cucu ni ada hak dia. Tapi cucu ni daripada anak lelaki. Anak lelaki kita yang dapat pusaka. Cucu daripada anak perempuan tak dapat pusaka. Dan inilah golongan yang saya sebut tadi. Oh, kenapa tak dapat Ustaz? Dia dekat tu, ialah kerabat dekat, tapi dia tak dapat pusaka sebab cucu itu daripada anak perempuan kita tak dapat.
Faham tak? Cucu daripada anak lelaki sahaja. Tuan-tuan kena faham. Ini tidak kita ambil suami kita ni bela cucu. Kita bagi je dekat dia. Padahal cucu tu daripada anak perempuan. Tak boleh, haram hukumnya. Tuan kena faham. Cucu kita yang dapat daripada anak lelaki kita sahaja. Itu kita boleh bagi. Dia berhak. Ini tidak tuan-tuan, kita tibai tak kira lah Ustaz, bagi je lah. Boleh bagi atas persetujuan, tu lain cerita lah. Atas persetujuan kita bagi, tak bagilah sikit. Boleh. Tapi kalau kita bagi direct, tanpa persetujuan ahli waris, kita tahu itu bukan ahli waris aku, walaupun cucu aku. Cucu daripada anak perempuan memang tak dapat. Boleh tuan cuba sedikit. Sama dah. Cucu ni dia ada dua lah. Cucu lelaki, cucu perempuan. Dua-dua ni memang dapat. Cucu dia lelaki ataupun cucu perempuan. Tapi syaratnya mesti daripada anak lelaki kita. Kalau anak perempuan kita tak payah cakap lah. Memang bukan ahli waris. Boleh insyaAllah sebab sedikit insyaAllah. Oleh kerana tak ada soalan kita berhentilah insyaAllah. Ada beberapa golongan lagi yang tuan-tuan kena tahu. Yang mana mereka ini memang sangat rapat dengan kita, tetapi malangnya mereka ini tidak dibenarkan untuk dapat harta pusaka. Golongan ini dipanggil golongan zawil arham. Dipanggil. Zawil arham. Golongan saudara kita yang dekat tapi tak dapat pusaka. Boleh sedikit tuan-tuan, perempuan. Jadi saya minta maaf lah. Ada perkataan yang tidak baik, kelemahan pada diri saya, kesilapan pada saya. Jadi saya minta maaf. Jadi mudah-mudahan sebersikit perkongsian pagi ni, mudah-mudahan dia dapat manfaat buat diri kita tuan-tuan. Kita yang ditinggalkan oleh arwah ni, harta dia cukup banyak. Mudah-mudahan kita dapat handlekan kes ni. Kita dapat dengan sebaik mungkin harta tu dapat diagihkan. Harta ayah kita dapat tuan-tuan. Arwah dekat sana pun tenang je, anak aku cukup bagus, tak ada bergaduh pun. Tuan, kalau kita bergaduh tuan-tuan macam mana? Kesian arwah kita. Sebab itu kita kena ingat betul-betul uruskan dengan betul untuk waris, dan mudah-mudahan Allah pelihara juga untuk arwah tu lebih-lebih lagi. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.